Satu hari nanti kemuncak alam ni tak ada orang boleh jadi imam untuk semayang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi tanda kecil ini adakah sudah bermula bibit-bibitnya? Jawapannya ya, tetapi belum sampai ke muncak. Saya secara peribadi menyaksikan keadaan itu. Orang berhenti untuk solat, 4-5 orang kawan-kawan berhenti untuk semayang, Alhamdulillah. Tapi untuk jadi imam tu 5-5 tak berani. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Semua semayang sendiri. Sebab waktu tu semayang maghrib, semayang isyak, semayang yang jahar, nak kena baca kuat. Akhirnya disebabkan semua tak mau, selepas bertolak beberapa minit, dan semua semayang sendiri-sendiri. Syukur pada Allah, sudut semayang tu syukur, Alhamdulillah. Sudut yang kita risaukan, semakin tinggi kejahilan, tak berani sebab bacaan Fatihah tu tidak tepat dan surah pun tak hafal, walaupun surah tu sunat je kan. Jadi disebabkan keadaan-keadaan tu, kekurangan ilmu agama, maka masing-masing tolak dan tak ada siapa yang mau jadi imam. Satu hari nanti kemuncak, tak ada siapa yang tak ada tu. Tuan-tuan pergi kampung A, kampung B, kampung C, hampir di ke semua tempat di atas muka bumi Allah ni, tak ada yang boleh jadi imam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya